ke sama semua ayat tu. Semua jawapan dia. Chew manis. Jawapan dia biasa. Saya jawapan dia biasa ayat atas sama kan. Harga sama. Ni mau cak. Ha? Hai. Kita kembali. Sekarang pukul 2 suku. Satu suku. Satu suku. Kami Baru nak. Syah hang keluar muka hang sikit Syah sampai duduk menyorok belakang tu kamu kaki condition ni. Masam. So Nak. kami baru nak pergi Hunting. makan, tak tahu makan apa lagi. Makan belum fikir, yang penting jalan dulu. Jalan. Ini sebab kami makan burger-burger. Depan hotel kami ni ada 7E, so senang Satu je sikit. soal bayi. Ada 7E, ada Cafe Amazon, ada Coffee D. So ada 3. Nice weh sini. Nice. Nice. Tapi dia punya staff juga garang sikit. Tapi tak apa lah dapat macam mana pekerja. Sebab mereka orang siap macam tu, kalau mereka tak faham. So mereka akan rasa Ancam. so mereka akan start dia punya beast mode tu tau. Dia tak tahu aku punya bismut. So dia akan rasa macam Stres. dia akan stres. So dia aku cakap mesti hampa tak faham je. So aku tak cakap bahasa apa, pun tak cakap bahasa aku. So aku gunakan aku punya anger. Tengok aku punya angle lagi. Boleh kepok kepala dia. Gelak. Bagi tadi. Pagi sangat guys. Dia main bergaduh dengan aku tadi ni. Best sini. Best. Hotel dia nice. Pula orang kot. Mungkin tak Tak ada ada orang orang. kot. Hotel ni tak ada orang pun. Kan pergi dua kan tak check in lagi. Itulah kan. Kan jam. No. Dia datang Tak asalnya orang tak masuk sangat pagi-pagi kalau family. Mereka akan masuk petang sikit. Abang belum balik sekolah lagi. Kalau Malaysia. Kedah dah tutup. Dia cuti dah ni. Tapi orang nak raya apa? Mandi lah kot. Orang nak raya. Tu kami. Saya balik kampung Hotel kami ni best sebabnya dia dalam satu bilik ada 2 bilik. Connecting room. Tapi Dia tak bukan connecting room macam satu bilik. Lepas tu ada 2 pintu tu. Ada satu pintu tapi dalam tu ada 2 bilik. Macam ada rumah. Macam rumah. Studio house. So ada 2 katil sini. Lepas tu bilik sebelah ada 2 katil. Tapi dalam satu bilik. Kalau hampa faham lah. Dia ada 2 toilet. Ada 2 toilet. Dan murah juga lah. 300 lebih je. Murah weh. Untuk 2 malam. So 100 lebih lah kiranya. Kira okey lah, berbaloi lah kiranya. Best. Depan dekat kan semua benda. Tapi sing pula tu. Sebab jalan tak orang tak guna sangat kot. Ya. Hari tu kita duduk tu bisnes. Kau duduk tengah-tengah. Kawasan yang tu memang bising sikit lah kat situ. Okay. So kami nak pergi cari makan. Kami nak makan dulu. Betul kami baru pergi cari makan. Jumpa nanti. Bye. Awal. Hai hampa. Tadi kami sampai ke Lotus 2 Hatnyai. Dan ni pukul 1.45. Tak keluar malam Belak tak ada cahaya dah tengok siap program ni. So kita pilih Lotus ni. InsyaAllah aku cuba untuk rakam lah. Ikut lah ni. Ini dah masuk Lotus tadi suruh install pula apps dia dapat ni buat dapatlah free gift ni. Boleh tahu barang kita banyak. Satu yang towel apa tu. Kau tahu lah selimut. Selimut. Tu lah orang kata macam Nike. Nak sedap ni. Yang pegang. Bos speaker ni pula. Tadi serabut aku nak keluar susah tempat apa dah. 229. Kau buat lagi. Dua. Oh, Kromi 99. 79. 79 dari murah lagi. Selesai dah je. Lama. Ni besar lagi kot ni. 60 80. Yang tu 40 60. 19. Oh, tu ada dia ada tu. Tu yang bantai tu, bantai Kromi kecil. Apa tu? Cinnamon roll. Ni lah. Itu dah tanda potong. Cak sini lah, cari sini dulu. Kat sini tu. Esok kita tukar kereta nak Alphard lu. Nah, ada. Dia tumbang kan. Itu dia Tumbler Heaven. Lama dulu kita ni kan. Sesat lah.
Cah, stick saya kan Cah. Cah. Cah nak pergi belajar. Buat gitu tak boleh tu. Aku beli. Dah. Apa nak pergi tu? สวัสดีค่ะขอเชิญท่านประธานเป็นผู้จัดการประชุมของคณะกรรมการค่ะขอเชิญท่านประธานเป็นผู้จัดการประชุมของคณะกรรมการค่ะโดยสรุปที่ว่าที่เราขอบคุณค่ะ Oh, yang tu yang dulu aku nak beli kat dia tu ni. Oh ya. Hmm. RM8 satu. Ingat yang si. Mana RM8.18. Satu RM49. Ya, satu RM8. Benda-benda merapu je hari ni. Hari ni tak banyak sangat. Hari banyak benda merapu je. Tak benda yang tak merapu semua dah beli malam. Mana lagi takut apa? Ada Mat? Biasa kita kena pergi Indonesia. Memang tak ada kot. Saya kalau tak ada memang tak ada lah. Dekat 7E dia ada. Mat ni big. Kok dia mahal juga. Hampir 40 baht. Awak cakap dengan Ham tu Kak Syok? Daripada tadi, berapa minit lepas tu cakap dengan Ham. Ni je, kalau susu dia convenient je ni. Convenient je susu dia. Convenient gila susu dia. Convenient susu dia je, convenient. Nak buat apa tu susu? Ni susu durian nak? Ya, kesian besar. Apa nak susu durian? Apa? Susu durian ke? Kan macam Made with durian kata dia? How do I fucking know? Ni dia pakai tu pakai carnation ni lah. Ni, Mat. Pengkit mana je? Mat, bangkit dia pakai carnation tu. Pengkit dia panggil orang. Dia tu apa? Ni. Follow. Dia punya flavour. Macam sirap dia. Tuhan baca sendiri. Oh, interesting. Hey, Dah you dapat pernah? lagi. Beli apa tu Syah? Beli 2, free 1. Syok ada apa? Eh, dia cahaya tu. Yalah mikro. Condensed milk. Tu bukan tu susu. Dia cahaya. Tak juga kan. Oh, cayak. Susu cayak. Cak tu dapat ni ke Syah? Ada lem pula. Ayah kau kau balik. Oh, kalau lotus ni dia buah dia kat situ. Balik dah bakal cerita tu. Tak apa. Ada je tetai Bukan bulan. thank you, love you. Ya, tetai hantu. Sejuk lah, Mat. Kasih dia buat belagak ni lah. Kasih ada ke tidak? Dia buat tak kenai. 260 je yang ni. Untuk ni. Ini. Aku beli mana? 85. Ni ke? Oh. Itu apa lain? 3. Oh, murah lagi lah. Saya beli kecil. Ni ada minum apa nak? Apa nak tin? Dia kan kompoi. Betul tak? Tu dah sedap tu. Tapi ni dah ada lah Mat. Kata sana. Ya, beli lah. Tak, yang ni ada. Yang ni tak ada. Oh, Itu 82 je. Saya bayar orang berapa? RM10. Ni nasib baik dekat sini. Kalau dekat sana, insya-Allah kita dah ada rumah. Kat rumah ada. jadi kalau kat rumah, Dia ada apa? kan ada ni lah. Banyak. Ayah beli baru tak balik dah. So,
Cinta. Kau balik lah kecil-kecil. Tak ada pun. Dah penuh lagi apa tak makan habis. Kok dah. Habis dah, tak ada ada lah. Apa pun dah kosong nanti air. Murah 50%. Hutang kan? 90 kan? Dia? Ya, mancuk. Ada dah tu. Sampai berapis ada. Dah siap dah. Lah ni pukul 3.45. Jam je lah kat sini hari ni. Dah lah, tadi satu suku. Oh, dah. Cak tengok kereta. 2 jam juga kan kami kat sini. Oh, apa nak minta barang lebih pakai ya? Tak ya? Abang nak beli ke? Tak mah. Dah suka je. Kalau dapat tapi tak dapat. Abang ni nak paper GM ke apa? Abang kata? Mini C. Big C. Abang kita duduk kat dalam lotus. Yang ni tak banyak sangat lah hari ni. Boleh lah. Abang dah beli dah Banyak semua sangat dah. apa? Hari pun kena tahan sebab takut kena duduk tahan repo. Kita semalam 300, hari ni 200 tengok. Ha, kalau kau buat duit Malaysia. Tarik. Tarik siapa? Cuba cakap tarik troli, tarik badan aku kau, tarik baju, tarik seluar. Macam tu lah. Baju apa ni? Ambil plastik ni nak buat baju pucuk. Mana nak tarik dia? Okay guys. Tu. Sini tau. Tak beli apa pun tak tahu. Kami dah, tadi kami balik keluar pada Lotus. Sekarang kami pergi ke Big C pula. Big C kat sini macam nak tutup sikit lah. Dan ni pukul 5. Di sini macam ramai-ramai kan. Boleh apa pun. Dia macam Giant. Rasa macam Giant atau pergi konsert. Banyak 12. Tapi tak sedap katanya. Oh ni. Oh betul. Pak dah pergi pakai kau. 15. Hai. Cak. Tak sedap ke? Kau tangguh ke main buat Oh, sebelum dia kecil nak ke nak kecil. Melo paling sedap, Melo Malaysia. Okey. Melo ada lagi. Melo ada lagi. Ni mak ambil ni mak terus dia ribet. Di sini section ni best lah. Sini best bang. Di sini ada banyak benda nak tengok. Ada iPad. Kan memang kerjaan kita benda merepek kan. Bisa. Dan ni pukul 5.40. Macam ni je tak banyak sangat lah. Balik banyak topok-topok je hampa. Less sweet to soy milk. Yang ni less sweet organic. Yang ni no sugar, dia tak langsung. Tu kurang manis dia tak langsung. Better beli mana sikit lah kot. Ni lah less. Dia rasa macam haram jadah lagi. Marah. Takut dia orang dadah. Marah. Ha. Oh tu strawberry Nak apa? Aku beli tadi bawa ambil yang tu lah Mat. Ganti yang ni. Apa? Bawah ni sebawah. Cantik tadi. Aku nak makan strawberry punya Tu susu. pada ni pada. Tak kita ambil. Yogurt. Ya. Protein ni dah high protein. Yang tu yang viral. Merah. Yang protein tu. Anju. Protein. Ada skim apa ni? Ada kek tu dalam tu. Buy one free one. My E, Song E. Nampak orang beriman dulu. Aku kalau buy one free one aku nampak punya. RM9. Haram jaduh. Oh, haram jadah punya. Harap. Tu Nescafe kecil-kecil manis. Mungil-mungil semua. Tu ada Melo ada. Tu Melo ke tu? Bukan. Ni. Bukan. Tu kopi. Arabusta. Arabus speed. Cak ni convenient gila ni. Hati ya. Nak Mat? Kita nak bingsu. Bingsu. Berry strawberry. Bukan. Okay. Okay. Thank you. Aiskrim pulut. Kita makan kat Swenson. Macam nampak buat asal-asal. Ni bagi air ni. Bagus dah dia. Dah pada manis kan? Itu muka tu. Kita tengok kalau muka kering-kering yang tu Saya je. nak kalau habis air ni. Air refill lah. Kan yang masuk pun tak boleh bagi. Air kita masuk ujuk. Tengok-tengok dia bagi air minum-minum. Pula. Tengok macam mana.
Dekat jalan apa? Koridor tu kecil. Ni pun tak ada songkong. Ni ke songkong? Congkong ni belum congkong. Ada bukan lotion aku ni. Makan tadi. Kena kira apa tak? Kira duit apa? 70. 1,007 lagi ada. Ya, dah begitu. Jadi Imat yang kau tu. Kau tengok aku. 1,070. Dia ada 1,200. 700. 700. Macam mana? Mana aku punya 10 bat balik? Sini. Ambil aku punya 10 bat. Ambil lah yang 5-5. Dia nak 10 bat dia guys, 10 bat. Yang ni. Bat malam dicuri dia. Dah sudah. Tak bagi pula. Bayar pakai ni pun boleh tak? Boleh. Yang tak bagi malu. Aku rapi dari sini dari punya banyak bagi semua dia. Tak tahu nanti apa yang betul 20 bat. 24 bat ada. Dia beli. Mochi. Krik. Okay ha. 24 bat. Sedap roll tu beli yang lapor sedap. Dia tak pias itu. Oh. 6 bat. Dapat cek. Ada RM4. Cakap macam tu kenapa tak boleh datang? Boleh ke? Oh, tak ramai alat. Oh, kita ambil ni lah. Kalau AIS apa? Samsung. Ada Samsung ni. Atas. Oh, AIS dapat diskaun. Betul. 20 beli 150 bat dapat 20 bat diskaun. Wah, ada member tu. Aku ada ni pakai skill. Pakai member ni. Mata aku Malaysia, Indonesia semua ada member. Free ya kita punya tu. Mana member? Buat live tak? Lampu dia pun selesai tu. So aku buat live tak ke? Banyak tu je. Manja. Dia kuat yang berdaya ni. Durian ni, durian banget. Jangan saya jatuh. Buayang tu. Jalan cepat. Rak buat data rak. Kau punya apa? Kau nak rasa? Tak beli pun. Tak apa-apa ada aku. Oh ni dia punya apa? Awak. Makan whipping cream saja. Mana? Hmm. Rasa pula kan doyan. Oh, memang dia special. Bingsu. Kan nak cherry dah. Suka. Suka cherry kita. Dah apa? Tak tahu nak rasa apa. Whipping cream saja baru. Makan tempat. Ha. Oh, RM12. Kat Malaysia tak boleh makan. Kat Malaysia, no. Kat 50 ada sangat. Kan banyak. Tak ada tak. Apa ni? Whipping ni. Ya ni. Apa ice shake? Macam jalan tu. Tercerbuk saja. Ini tak ada rayan. Best lah.
lagi sedap kalau sebelum ni pun coklat. Kena kacau kan? Kena cok aiskrim kat atas kan? Apa yang keras ni? Kacang. Aku ni pulut dah masak. Dia tak gigit pula cool ni. Lembek. Best kan jalan-jalan musim pun makan aiskrim RM12. Duduk cantik makan aiskrim RM12 kan? Betul tak? Betul. Dia Makan aiskrim kami nanti kenyang malam. Bang. Kita kalau makan aiskrim tak duduk. Wawin tak tempat nak duduk. Kami tak makan aiskrim ni lah. Kenapa apa orang? Betul? McDonald, Yeshuan. Duduk Hawin ya. Jauh. Itu dua. Buka tu kita jual aiskrim je. Tak ada kat Malaysia. Yang Genting ada kan kat tengah. Tapi kan dalam macam semakin mesti perempuan yang macam nanti tak nanti tu buat ayam penyet buat ayam. Perempuan macam ada banyak. Dan dalam tu pun nama kan. Biksi tu perempuan style ni. Nampak dia tutup barang. Aku. Kau seorang ni. Rumah perempuan je. Main raja ke? Bang koneng kan ni? Main raja ke? Ha? Koneng kan? Pasal kalau hard street tak ada dalam pun. Tak berah. Tak laki lah macam benda salah ekor ni. Nak beli hidup yang banyak beli kat mana? Garden. Ha? Di garden. Oh. Kerja gigi, kerja kursi. Kilo. Tapi dia sedap ni macam buah melaka. Berapa? Apa? Tu kena tak? Sejuk ni untuk orang demam macam tak boleh. Angin semua angin. Tapi jalan memang tak boleh. Aduh Allah. Ni lepas dah 2 tahun dah tak makan aiskrim. Macam ni. 13 tahun. Dan kekok kan tu. Tapi ada satu benda yang menarik tu atas hari ni. Ada orang tak pergi toilet. Malam toilet saja dekat 248 kali. Tu yang kita lama lah. Pasal Lepas tu kita pasal lama. ke toilet. Kita pula duk masas. Masas dia 20 minit. 8 minit. Tak malam minum tu Cateramunya rosti tu. Tak dan weh. Tak ada hang dia kalau kata mai hang tak ada tunggu dia. Dia tak tunggu hang. Macam kamu kena bersedia. Ayuh kita mulakan dia panggil. Mana? Dia duduk tu terus dia pro. Kami. Ha? Mereka Banyak semua tu. Tak, dia cuma lepak macam sama pandai-pandai tu makan aiskrim. Sejuk nak mampu kedai hang babi dah jual aiskrim. Tak ada orang bang. Okay, kan dia sejuk. see the blue. You can see the blue. Ni kau dia betul tu.
Aja guru. Mari kita balik, tak kereta. Kita akan ke Asian Night Bazaar. Greenland. Ini panjang gila hamnya video ni. Tapi mantap. Kan? Untuk malam banyak. Semalam tu saya buat unboxing ni banyak. Kan? Hari pun ada yang bossing. Pernah trolley apa depan? Orang yang barang rumah. Tengah kereta tu. Kata ada kat mana balik. Aku rasa aku balik nak kan barang tak kereta. Bantai. Bantai. Baju. Adalah kereta tu ada lagi satu. Yang bawa mai. Yang bawa mat dia sekarang dalam kereta ada setengah bonet. Ai lotus. Mai penuh kereta tu. Balik. Aku nak kereta macam ni apa? Ambil pegang. Aku nak beli atas caravan tu. Beli estate atas. RM1 tu tengok lah balik. Senang kita nak pergi mana-mana. Jangan siap bagi. Mungkin kena beli yang tu. Takut tempat driver pun tak ada tempat letak minyak. Tepi kaki tu tersusun. Di kotak pepero ni. Tapi tak sedap beli. Si tu buang kotak dia. Panggil apa dah tu? Carry. Carrier. Nak pin dua-dua dah. Sekali lagi sekali nyetrik dah ada. 600 kot lah. Okay lah. Pada beli kereta baru. Dia kena tengok kat Shopee ke? Beli kat sini. Kat sini. Saya makan ni. Oh ya, dia kangaroo. Aku lagi dia tunjuk muka aku dah mati tadi. Thumbnail dia. Dia kisah apa? Dia kisah apa? Kau ada mas. Kasut tak selalu ada. Kawan-kawan dia tanya dia ni siapa? Nak kat orang gaji macam. Dia kan kakak aku minggu. Tapi kau pakai ni. Orang tak nampak apa-apa. Raya dia nak. Dia tengah makan nasi ke kan? Nak makan nasi dah ni. Oh, ada 6 orang tengok video kita. Tak tengok, kita tak tengok. Ibang banyak. Sekali ada. Dekat rumah. Kamu tahu tak, semalam kan satu beg. Main penuh. Lepas tu, malam penuh. Hari ni penuh. 3 kali penuh dah weh. Tak tahu macam mana. Saya nak balik macam mana ni? Saya beli apa? Kasih punya baju aku rasa. Stick je. Weh, yang ni weh. Macam mana weh? Tak lah. Dah. Aku sampai rumah tadi pukul 7. Lebih kurang lah. Keluar pula hampa pergi makan. Pakai baju Thai lah hampa. Makan hampa. Tak lah. Banyak mana. Banyak barang hampa sebenarnya beli ni. Macam mana? Ni pun pergi keluar ni tak beli apa dah tak gini. Makan je. Apa ada idea macam nak sambung carry belakang kan? Dalam waktu beberapa minit lah. Macam mana nak buat ni hampa? Tak nak. Mungkin esok Dah semalam bagi juga. orang lah untuk buat return ni semua balik nak dapat faham tak? Orang lain. Oh, dolphin. 14 minit tu. Orang sambatnya namanya. Kan muah ikut merah ni kan. Lama 14 minit. Tapi tak apalah kot. Beli apa? Bagi apa dah? Hai. Kami pukul 8 dekat Asian Night Bazaar. Makan pun dapat. Dan sehari tak makan apa-apa.
kucing ni buat apa tak? Biasa tu. Sangat. Ini. Oh, ini nak. Hai masih galut tu punya ni. Tu tak ada orang kat dia. Mahal weh, 70 baht. Dulu 40 je yang kosong tu. Orang kena jatuh. Dia kira yang famous yang semua nak apa? Yang makan orang banyak orang akan makan punya. Saya ambil nasi ke beli nasi? Abu Maggi kaki ayam. Tapi nampak kaki ayam ni pula. Nampak bentuk kaki ayam ni. Hai. Semangat bagi tak nampak juga abang. Enggak eh? Enggak eh? Enggak. Enggak, apa? Makan kaki ayam tu juga. Makan kabu tu juga. Mamak eh? Dia nak pula ayam tak tahu. Tak masam ni. Nanti dia bancur dulu. Kira-kira tua ayat panas. Baik juga. Nak asuh.
Ini pukul 9 dah. Ini sampai kat Greenway. Okay guys. Jelas lah. Dah tengok je, tak beli apa pun. Satu-satu je lah, tu biasalah. Bila beli je. Tak terkejut lah. Yang ni tak terkejut. Tentu jalan pun. Dan jalan lah tengok. Kontopen Walaupun tu kongkit sangat kongkit pula. Tapi tak apa. Boleh ni. Dia dalamnya tengok. Ada contact lens. Tapi tak mahu aku nak beli hat tu. Mana tanah kau? Tak tanya. Tu bawah tu je Mat tu. Apa? Tu kat auto scrap. Abang-abang semok ni sebab lepas tengah nak buat resepi TikTok. resepi TikTok viral katanya. Katanya lah. Tak tahu lah viral kat hidup. Aku kalau buka selelek ah. Gangan estetik. Sakit jubur. Sedap bang buruk tadi. Ha tak mah. Oh sedap oh. Kat kedai aku je, Mali Tak payah pergi kedai dapur perempuan. Yang perempuan. Dia tak urut tu. Tak ingat. Dia urut. Makan telur aku banyak kali lah. Aku okey je. Aku je tak mau ni. Kasha Makan jom ni. Kasha Leno. Elak kata. Orang dah sini, sedut sampai dia punya ni. Dok ni dok video call. Dia Oh. kan condition abang. Condition. Aduh, gagak estetik aku ni. Oh yang air macik eh. Barang pun tak jom. Semua barang aku atas ni. Bang. Oh, banana dengan coklat. Coklat. Ha. Jadi baco. Ya. Tak tahu asal apa dia tapi tak apalah orang kata. Susu je, dia tak manis susu ni. Oh, jom nak makan nak makan asing-asing. Hmm. Tengok video TikTok buat tau. Cantik dalam video. Tapi dekat lah. Oh dekat tu lah. Betul? Dekat Dekat je kan? Ha. Makanan tu mesti creepy Okey. sikit lah. Tapi okey. Terus okay guys, kita dah boleh try. Minta semua adik-beradik buat review ah. Yang Buat betul kemas. happy. Macam tu. Okay. Biasa je nya. Yelah abang tak tengok. Rasa ni. Ha. Apa tu? Ha ha. Rasa apa eh? Tengok juga tunjuk dalam video. Ya. Macam barang semua yang tak. Wih nampak aku macam tu pun penuh. Tapi nampak ke? Tak. Okey kat mana? Cha. Mahat, asal. Kepada semua, ini siapa? Tolong ah. Okey tapi sedap ke? Banyak mana? Yang hang tu rasa banana tu. Oh, banana tu. Nanti kan sekarang rasa Oh, macam ni tu. atlas yang abang banyak. Okay guys, nice. Okay. Nampak dah ready untuk semua ni. Oh. Tak lah ampoi hari ni kami tak beli banyak sangat. Tak banyak langsung. Tak banyak sangat, tak banyak langsung. Beli 2 bantai ni untuk anak menakan kami. Mat. Adik dengan Uwais ni Ada hadiah baju. untuk anda. Lagi Ini kat free kit. bag free Kau nak mampus. Kabut eh. tu tak tahulah ni untuk apa purpose dia tapi Banyak bungkus nampak. ya. Banyak kat tepi. Murah weh ni. Ni, berapa ni? RM5, RM6. Lepas tu beli apa ni? Beli baju apa? Beli baju ni. Dekat Lotus dia cantik weh. Tengok aku punya baju cantik kan? Terima kasih. Dengan ni. Siapa kena join ni, dia jadi model untuk Vaseline ni. Saya belilah. So, yang ni semua satu pack semua ropok. Aku punya. Aku yang suka ropok tu. Satu. Ni dia nak masuk ni ha. Pemain bola sepak yang ni. Beli Tomboy baju punya. kat Lotus. Dekat Lotus sampah. Kita beli kat Lotus. Yang ni kita pun beli dekat Lotus. Shirt. Lepas tu Lotus dia kita- menarik gila. Kita ada beli local brand. Kenapa? Dia tunjuk local brand dia. Yang ni tak ada sign up apa nama tu? Lotus membership. Lotus punya membership. Lepas tu dia suruh aku pilih. Aku mesti pilih yang besar tapi aku lupa aku mana kereta ni. So ni adalah local brand dia. The Local Prop Club. Yang viral tu Yang kan. viral dah, yang viral. So aku beli satu seluar hitam, balloons, fan dengan lagi satu jeans. Yang ni sangat love. Nice weh. Kat Malaysia aku cari tak ada weh macam ni untuk ketinggian. Sebab orang tak tahu lah dia buat. Sangat love. Dekat belakang ada ni. The prop. Prop anjay. Sangat cantik anjay. Tu cakap tak boleh apa dah kan? Tu Apa?
Oh ni, yang sini bawah lantai ni. Bawah lantai tu ada banyak. Saya tu beli ni guys. Saya beli Stray Kid punya. Weh, oh. Oh nak? Kepot dah. Okay, Stray Kid punya Pepero beli 2 sebab sebab boleh kan. Ni. Lagi? Ya, pokok je hari beli makanan banyak. Kita nak balik kan. Kita ada Aku beli nak- kasut body glove. Saya salah. Tak apa. Yang rokok tak tahu apa-apa pun tengok murah 17 beli lah. Ni beg apa? Macam beg IKEA tu lah kot. Hmm. Tak buka pun lagi saya je beli. Biasa je. Oh, aku dah beli benda interesting. Apa biasa tu? Tak ada sat. Ni ada chicken skin yang ni abang kami tu viral sedap. Boleh beli. Ni dia beli colour rambut apa kat sini bos. Ni nampak ke aku ni nampak ke? Ni apa tak? Ni chicken skin lagi. Oh beli ni dry mango. Sedap, dry mango tu sedap. Confirm ke? Yang tu kan bukan beli tu ah. Oh yang tadi kita rasa tu Ha. Lepas tu kan beli beg ni. Macam comel kan tak aku buka satu. Ni, malam kami tunjuk beli apa tu? Malam apa bang yang nampak tu? Tu Krem kan? body cream. Body cream. Oh. Semalam body oil cream yang ni. Hijau yang mana? Moisturizer body lotion. Oh, Sama hijau bau yang ada dia. dalam ni. Tak beli bau dia. Lepas tu kan beli yang ni, dalam dia ada beg tau. So boleh gantung kat beg. So beg dalam beg, lepas tu gantung kat beg. Faham kan? Tapi comel lah dia. Tapi dia punya ni, dia good quality tau. Bukan yang lembek-lembek macam murah-murah. Try tak? Ha? Buka dah kat situ. Dah ni. Oh, ada. Tisu. 99 baht. Bila dia Jangan hasut gini. Dia. Ni. Ada tak? Beli kat kai satu aku. Oh. Aku mesti kena. Bau dia macam tak sedap kan? Macam apa tahu dia? Try tak. Bila saya masak. Sedap. Ni guys, kita rasa. Macam tak sedap. Macam lain pula. Macam asam. Besar sangat pula. Mata tak sedap. Tak sedap. Lihat apa? Sedap. Apa okey? Sedap. Dah. Ada tak manis macam yang ada Supreme ni tu? Tak nak makan dia. Mm-mm. Macam tak? Ada juga menunjuk makan. Enak. Okay. Nice. Tu beli ni. Beli Sedap keyboard tu. dia. Hmm. Sparkle apa tu dia beli ni. Dia kata murah dia pot tu beli. RM4. Artis punya tak artis Thailand. Ni Aduh. je ni. Semalam kita beli yang Body oil. body. Ini body tu body. Comel Body oil. sekali dia weh. Wangi. Perasa-perasa. Oh, ni perasa sikit-sikit. Ni Murah. perasa. Ni nama dia chicken flavor seasoning powder. Tu dia beli tom yum flavor seasoning powder. Mushroom. Lepas tu ada mushroom flavor seasoning powder. Oh dia beli dua. Kan? Lepas dua. Buat 2.16. Ni RM2. sakit perut semalam tu dia beli ni. Apa beli kenapa suka sakit perut, suka pergi tandas. Satu hari 368 kali. Ya. Dia kurus lah kot orang beli. Mak ambil duit ni. Satu ramu punya. Makan. Apa Bantu. ambil dia pun? Macam memberak weh. Dia berak macam berak betul-betul macam ni. 30 beg. Satu beg 75 gram. Dia rendam air panas je. Oh, easy lah. 220 Macam baht buat mahal sikit KL lah. tu lah. Mahal sikit tapi kalau memang susah nak Mak ambil berak. dia pun. Ni perigi untuk dia Lagi beli. untuk beli datang-datang. Ada dua, kan ada dua. Satu lah. Oh ya. Ni lace dia dapat ni. Kalau mesti ada hijau ni kau ni hijau kuning. Rokok semua lah. Tu je tu apa yang beli. Baju. Ada dulu. Itu rahsia. Ni ada beli Uniqlo bundle punya kat Greenway. Murah 150 baht tapi Ni kualiti ada baju bagus. filem nak tengok macam mana. Ikut je baju filem ha. Stamp dia kan. Jenis style Ini dia brand new Very Thai. Very Thai. Sedap. Tak tahu lah cara nak Ni semua nak masuk. Macam mana kau nak kereta? Masuk setengah kalau kita baju Hai. makanan. Bukan sup pula. Okay, so besok kami akan tunjuk lah macam mana keadaan kereta. Kita tunjuk. So keadaan kereta lah. Besok kami balik ke tidur, besok kami check up je, terus kami gerak balik Penang. So pergi Mia. Pergi dekat Penang pula guys. Kita akan pergi Maidin ke? Tak cukup tempat dah. Apa tak boleh rasa tak boleh beli apa dah. Tapi lengan kaki aku hari ni. Ya. Tengok sini, tepi ni. Sebab jalan pilihan ni. Sebab aku kan guna sebelah kaki dia, force dia. Tu dia. Depan. Nampak nak tengok yang tu boleh ke?
Bagus. Tengok kaki aku sakit. Tu. Dah. Ni weh beli nama dia dry banana with honey. Sedap apa rasa macam ubat gegat. Kau suruh beli tak suruh beli. Tak payah beli. Ubat gegat, mana makan ke? Aku nak ubat gegat. Yang coklat dulu. Ni boleh buat So kira kita boleh mempercayai TikTok lah. Sedap weh, tak manis sangat. Ada apa bahasa kita tadi? Ya apa? Nampak lah kat sini ni dalam TV aku ni. Tak ada beli apa dah. Oh ada beli juga Taiwan aku tak tahu esok. Boleh hantar bang? Dekat 7-Eleven tadi kasi ada Hello Kitty bang. Besar. Tumbler bang. Besar macam ni. RM36 tapi besar sangat. Aku tak muat. Oh. Bentuk ada Hello Kitty ni bentuk. Dia pakai Besar ni. topi butter bear. Macam nak cakap? Dia butter bear tapi dia macam kira labu-labu tu dia pakai sarung tapi semua tu plastik lah macam punya tu yang tapi comel dia pernah ni. Dia ada tempat dia tu. Besar sangat besar. Dia ni Besar tu? Besar lagi daripada tu bang. Tapi dia ada dekat 7-Eleven yang Tu dekat saja. green Tak ada ambil telefon nak dia. green Tak boleh gamak tadi. bukan green way dekat Lee Garden tu je. Oh, satu tu je. Ada dua je. Kita tak mak Riman nak beli. Mak tak mau. Besar tak tak mana? Tempat je lagi. Kalau baju-baju boleh remuk-remuk ni tak remuk macam mana? Ni apa? Ni tak sedap ah. Dia boleh makan. Ini tak sedap ah. Tapi sebab aku punya lidah ni semua ulcer lah ni. Ayak 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 putih tak minum. Itu yang aku beli ayak putih tu apa semua? Ayak manis saja-saja Penipu lah ayak semua yang pH tinggi Mat. punya. pH high Oh, end. ada lampu. Oh dia Kak Syah. Kita tak beli Syah. Itu bukan melodi ke? Tak ada Kitty kepala dia tu dia pakai butter bear punya. Hei ni. Mat. Loh, hilang pula guys. Aduh, dah hilang. Oh, ni macam ni. Tu, bang. Tak ah. Macam-macam punya. Oh, tu, tengok tu. Oh. Tu besar tu. Ini bang. Bukan atas lah. Tu, Cuk. Ni, atas ni. Ni apa? Comel apa tu ha? Ada lampu banyak. Ada lampu? Tak tengok. Tak ada lampu ni. Tadi mana tu pintu tadi? Maksudnya dah habis tinggal last stock je lah Oh. tinggal. Dia habis kat situ lah kiranya. Rugian tak beli mat. Esok dia habis orang Malaysia. Ya. Ayam. Jangan keluar pula dia beli. Sakit dah. Kalau lepas urut apa seronok apa urut tadi. Apa tak nak ikut ni? Dia kata ada lampu ni mana lampu lah. Dia tu tak on dah tadi. Oh. Kat bawah. Kan dia belakang. bubuh. Dia bubuh ni ikut lampu dia. Macam duit kecil. Dia bubuh ni lampu tu. Share ya. Besar apa? Suami apa? Kau tinggal sebelah. Okay. So, kita tengok esok macam mana perjalanan kita Malam ni kena kemas-kemas barang Orang dia chat sebelum tidur. Apa? Kau itu orang ini boleh beli kan? Ha? Ini boleh. Sampai di sini sajalah malam ni kita kemas je barang semua. Okay. Jumpa besok pagi. Sekarang pukul 1 suku. Satu dah. Okay. Okay, bye, Bye. apa semua. Jumpa Thank you besok. for Good watching. night. Bye-bye. Bye.